Hari ni pagi-pagi kita datang ke Mison Sanctuary. Kita pun tak tahu apa ada dalam ni. Driver je yang tolong bawa. Dah masuk sekali dalam itinerary. So jomlah kita tinjau apa ada dalam ni. Tengok apa ada. Apa ada dalam ni? Jom. Harap. Harap bukan pagoda lagi. Hari-hari pagoda. Tak pagoda. Apa ni? Mak Goda. Mak Goda ataupun dia punya river lah. Dia punya river lah. Pelajaran dia. Ini je pelajaran kita datang ke Vietnam ni, ke Da Nang. Tapi kita dapat belajar kat sini kesabaran tu tinggi. Sini tak biasa-biasa. Okay guys, stay tune guys. Lepas pada pintu masuk tadi, kita kena naik kita punya shuttle ni nak pergi ke atas